Hi, what's up guys? Welcome back to YouTube channel Amizan Zidan. That video prank flong Frenchie. Amizan Zidane on the mic. Alright, hari ni guys, konten apa yang Mizan nak buat? Hari ni kita nak buat konten pindah rumah baru. Rumah baru tu rumah macam mana? Hari ni saya nak tunjuk kat korang, saya dah sponsor family saya, adik-beradik saya semua rumah paling besar yang bernilai 2 juta ringgit guys. Banyak kan? So kalau korang nak tahu macam mana rumah yang terbaru yang Mizan akan duduk satu family nanti kan, korang tunggu kat hujung video nanti saya akan tunjuk. Tapi before that, sebelum kita pindah rumah, of course daripada rumah lama tu kita nak angkat-angkat barang, kita nak pindahkan barang rumah lama ke rumah yang baru ni sebab banyak sangat sofa-sofa and everything. Sebelum tu kita flashback dulu dekat video hari yang pertama. Sabar, jangan cameraman, jangan pergi sana dulu. Kita nak flashback dulu video hari pertama, macam mana kita kemas-kemas rumah, kita angkat barang, apa yang barang kita jumpa dekat hari pertama tu. Check it out. Let's go. Okay guys, hari ni adalah hari pertama kita nak pindah-pindahkan barang daripada rumah sini ke rumah yang satu lagi, rumah baru kita. Rumah mana kan? Korang stay tune. So, sekarang ni adalah trip yang kedua untuk lori ni lah. Supposedly tadi kita dah settlekan tu trip yang pertama. Tapi kalau korang nak tengok how the progress yang kita dah buat, jom kita tengok apa yang kita tengah settlekan lah. Sebab hari ni kita tak cukup manpower. Jom tengok. Tengok lori tu. Boleh kosakkan lori. So lori ni dah ada banyak lagi ruang. Hopefully satu trip kita penuhkan semua barang-barang. Jom tengok kat atas. Hopefully muat. Banyak lagi barang weh. Ini semua barang adik aku. Barang cameraman. Jom. Ini adalah barang paling penting. Packaging paling penting. Okay. So ini adalah bilik saya. Tak banyak barang. Sudah settle. Tinggal tilam. Kursi kereta. Macam mana kursi kereta boleh ada kat dalam bilik aku? Aduh. Kursi kereta dalam kereta, bukan dalam rumah. Tengoklah bilik-bilik saya punya hiasan buat kali yang terakhir. Sebelum kita berpindah ke rumah yang baru. Wis, tak sabar. Let's go. Kita settlekan day 1. Ini rambut siapa ini? Ini rambut siapa? Banyaknya habuk kat rumah aku ni. So, sekarang kita nak tengok-tengok. Zoom. TV guys, TV. Paling penting. Tak bawa TV, tak tengok TV. Macam mana nak tengok Maharaja Lawak Mega? Macam mana nak tengok AI Team? Sekarang orang tengok AI Team dekat TV. Mana ada orang tengok AI Team dekat handphone? Kita nak marathon ramai-ramai konten Nazrul guys. Kerja gila guys. Satu family saya tengok pakai TV ni. Lupa nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada waktu tong sama-sama lupa.
Penat. Kerjanya tak berapa sangat. Minum air dah 5 kotak hari ni. Sebab tu saya tak sesuai buat kerja-kerja berat. Saya kena jadi content creator je. Saya jumpa setelah sekian lama saya tak penggau-penggau rumah. Barang yang paling penting, bakat saya korang tengok. Saya main alat muzik dulu bukan setakat drum, gitar. Kompang ada kat rumah. Siapa nak kahwin, boleh panggil saya. Tapi saya seorang je lah yang saya tak ada guest. Only legend yang ada kompang dalam rumah. Ini adalah kompang Abang Zabidi. Kenal kompang Abang Zabidi? Tak kenal kan? Tak legend. Ideng da 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 sayonara. Eko show. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu sah. Kasih bye-bye kisah lalu sah. Kasih hehe orang baru. Lapas hati kapataru. Buka Macam-macam lah rumah aku ni. Ada kompang, ada basikal, queue sneaker. Dalam kereta aku ada kayu golf. Ni, dayung sampan. Prepare untuk banjir. Masak lah tu. Mas, ini dodol. Kalau banjir, so kita satu keluarga naik atas ni, duduk gayung sampan. Dia bila tahu. Kalau sudah amal banjir macam ni. Ini masa duduk ni kan. yang berlalu soba abu. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi nggak tor ketua. Yang ini baru bilang ma itu my trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Waktu tong sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa. Sayang cinta lama so anyor, tambah so ancur. Yang baru lebih gacor. Museum dari rumah sana tau. Dia lukisan mahal ni. Apa dia tadi? Dia ada Zimbabwe, dia ada di avocado. Dia lukis. Itu apa dia? Ni iron apa? Tak ada bunga. Oven daripada museum. Macam apa ni? Berjasa ni jadi orang sana dan kau. Guys, actually saya dah jumpa satu barang dekat dalam store. Barang ni tak tahu tahun bila. Tak ingat 2021 guys, sekarang dah 2026. Tapi barang ni nama saya. Saya tak tahu, saya tak ingat barang ni barang apa. Jom kita unboxing. Nervous. Kalau korang nervous, aku lagi nervous. Sebab aku saya tak tahu dia barang apa. Baru nak buka ni, baru jumpa. Apakah isi dia? Awak ada emas kan? Hei, kaya. Tak payah kerja dah, tak payah buat YouTube dah. Ni 2021 Mat. Lama Mat. 2021, 2006 berapa tahun dah? 4-5 tahun dah? 5 tahun. 5 tahun dah. Kalau aku ada anak aku dah bagi tadika dah. Wih, meter kereta. Meter 3 beradik. Aku pernah beli dulu. Tapi aku nak pasang kat kereta aku. Time tu tak ada kereta lagi. Aku beli dulu. Meter 3 beradik. Nice. Oh, ini aku cari dulu. Tapi tak apa, kita dah ada yang baru. Kalau korang kata ni benda, ini adalah actually LED lamp yang ada dekat dalam dashboard saya. Kalau korang pasang kereta saya ada lampu Tom Yum kat dashboard tu. Ni lah. Tapi ni yang lama punya. Sekarang saya dah pakai yang baru. So ni tak payah beli lah. Tak payah pakai. Ini dia punya cover. Nampak? Carbon fiber bro. So ni saya nak pasang dekat saya punya kereta nanti. Tepi 3 beradik. 2021 Mat. 5 tahun baru beli, baru jumpa.
the next day. Alright guys, macam mana? Day 1, banyak kan barang. Itu pun kalau korang nak tahu, banyak lagi barang yang kat rumah tu yang kita dah ulang alik selama 3-4 hari ni. Masih rumah lama tak kosong juga. Tapi takkanlah saya nak sajikan video YouTube saya ni, video angkat barang je. Nanti korang pula boring kan. So sekarang ni, saya tahu korang masih dah tertunggu-tunggu. Dah tak sabar-sabar nak tengok macam mana mansion rumah baru Mizan bernilai 2 juta ringgit ni. Jangan risau, saya pun tak sabar. Tanpa melengahkan waktu, saya ingin merasmikan selamat datang and welcome to mansion terbaru Amizan Zidan and family. Let's go! Amizan Zidan terus melangkah masuk sen. Suara dari jalanan, real bukan main-main. Aku rap dari hati, bukan nak cari fame. Setiap bar aku lepaskan semua dane. Amizan Zidan, minat tajam masuk pisau. Diam bukan lemah, aku serang bila tahu. Dulu orang pandang rendah, sekarang pandang jauh. Aku naik perlahan tapi langkah aku padu. Di jalan aku flow ikut nadi. Apa aku lalui semua jadi saksi. Tak perlu pura-pura, aku kekal asli. Amizan Zidan berdiri takkan mati mimpi. Berdiri takkan mati mimpi. Amizan Zidan berdiri takkan mati mimpi. Macam mana guys? Cantik kan rumah terbaru saya? 2 juta tau. Mahal tau. Jangan pandang Mizan sebelah mata. Tak adalah guys. Saya gurau je. So actually ni bukan rumah saya. Bukan rumah family saya pun. Ini adalah actually rumah peninggalan arwah moyang saya. So actually kenapa kami berpindah ke sini? Sebab ini adalah peninggalan keluarga kan. Jadi turn family saya pula lah yang akan menjaga rumah ni untuk beberapa tahun. And then kalau korang nak tahu, rumah ni juga adalah rumah yang sangat-sangat lama tapi cantik. Korang pun tengok cantik kan. And also kalau korang nak tahu, waktu hari raya rumah ni lah antara rumah yang paling ramai orang datang. Sebab ni adalah rumah pertama yang diorang akan raya. Rumah ni lah. Rumah ni akan penuh dengan orang. Hiasan dekat luar tu kita akan letak pelita and everything. So kalau korang nak tahu macam-macam lagi juga rumah ni yang kita akan buat. Mana tahu saya akan ajak Nazrul datang sini ke. Kita nak buat macam-macam konten lah. Kita buat roller coaster dalam rumah ke. Kita nak main snooker kat dalam garage ke. Kat bawah kolong tu kita nak buat macam-macam pun boleh. Tak ada masalah. Stay tune guys dekat konten saya ataupun konten Nazrul nanti. Korang standby je. Yang penting korang support. Mana tahu kalau korang betul-betul support saya dapatlah beli rumah yang betul-betul harga 2 juta. Bukannya peninggalan keluarga, tapi rumah kita sendiri. Mana tahu kan, insya-Allah doa korang dan berkat daripada korang juga. So itu saja konten saya untuk kali ini. Kalau korang nak saksikan next konten, jangan lupa share, like, subscribe and also comment down below. Alright. So jumpa lagi dekat konten akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Saya nak tidur. Saya nak rehat. Penat angkat barang. Amizan Zidan berdiri takkan mati mimpi.